dan salam sejahtera. Nama saya Kirtana Lushini, anak perempuan Radha Krishnan. Dan saya menuntut ilmu dalam kelas 4 Sains di SMK Bandar Berang 2020. Kod sekolah saya adalah AEAA 003. Tujuan video ini sebenarnya adalah untuk menyatakan serta menjelaskan 5 ciri murid yang menunjukkan murid tersebut merupakan murid yang sejahtera. Nak tahu tak apa 5 ciri tersebut? Tengok ni, 5 ciri murid yang sejahtera adalah beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Murid yang sejahtera bukan sekadar cemerlang dalam pelajaran, tetapi kuat menghadapi cabaran, berani mencuba, berkebolehan dan tahu menghormati orang lain. Ciri-ciri ini membolehkan murid menjadi insan yang positif, membentuk keluarga yang bahagia serta perpaduan antara masyarakat juga dapat diperkukuh. Justeru, murid-murid hendaklah mempunyai ciri-ciri tersebut untuk membentuk sastra yang terpuji. Bak kata tagline kami, sastra ditatang,